Hello guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku, Jaga Berhujan. So, semalam video kemarin kita dah buka dua box, iaitu box nombor 1 daripada kes aku, box nombor 1 dan nombor 4. So, aku nak ucapkan video ni mungkin akan keluar esok. So, aku nak ucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua rakyat Malaysia yang berbangsa Cina dan beragama Buddha. So, tahniah. Selamat menyambut tahun baru Cina. Semoga korang dapat ampau. So tak lupa juga untuk kita yang beragama Islam, hari Khamis kita dah bermula, insya-Allah akan memula puasa. So hari ni dengan kita nak pendek-pendek, so hari ni aku dapat buka satu box lagi, EX 11, iaitu daripada kes aku. Kita buka box nombor 2 sebab kita dah buka box nombor 1 dengan 4 semalam. So kita recover balik. So ini adalah SR. So SR yang kita dapat. So ni aku terlepas pandang, nasib baik Kumbi beritahu aku. Ni SR, aku main letak dekat record. So ni SR yang kita dapat. SR. So yang ni AA kecil lah. AA kecil kita dapat 3. So ni daripada topper option. So ni topper. So ni yang AA yang kita dapat lah. Ni bukan lah, ini yang aku pull. Ni AA. So 2 piramid. Aku risau kes ni adalah kes batu. Risau. Okay, so hari ni kita akan buka box nombor 2 daripada kes aku. So ada lagi berbaki 9 box lah. So jangan buang masa, kita buka. Bismillah. So aku tak tahu lah mengharapkan apa. Mengharapkan benda yang biasa lah. Sebab topper, aku tak dapat lagi topper yang aku nak. Patah Okay. So aku tak dapat lagi topper yang aku nak. Topper kat luar dah. Ini sama macam. Ya. Ya. Double check. Okay, ngam. Aku risau dari tu balik. So topper kita akan buka last lah. So macam biasa, satu box akan ada 24 pack. Box keluar dulu. So ni daripada kedua. So aku akan tanda semua box-box yang aku dapat lah. Hit apa aku dapat. So macam aku cakap, kita akan buat aku akan buat kira-kira juga lah. So berapa banyak yang kita akan dapat. Bukan aku nak kira modal ke apa. So macam aku risau diorang salah faham. Kenapa nak kira modal, kira untung daripada bukan kira untung. Aku nak tengok berapa banyak yang kita dapat kalau kita beli case lah. So kira dulu 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ni pun 12 agak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So aku lupa nak beritahu. So mana yang duduk dekat area Manjoy, aku harap korang banyak orang bersabar sebab Manjoy tengah banjir teruk sekarang, banjir Perak. So ada kawan aku pun kat Twitter kat. So semoga geng-geng Manjoy dipermudahkan segala urusan lah. So macam biasa, kita akan buka selang-seli kiri kanan. So video ni agak pendek sebab aku tak apa sihat, aku demam sebenarnya. So aku dapat buka satu box je hari ni. So let's go. Bismillah. Pack yang pertama daripada tim belah kiri. Kita akan buat kita akan buat pelan-pelan lah. So Invisible option Agumon. Ini metal nya, tema. Belakang kita ada biasa. So kat macam ni aku tak tepi. Tak senang untuk aktifkan. Belah kanan. Aku biasa buka selang-seli senang sikit tau. Okay, so ni aku dah complete lah. Okay. Jadi tambah. Level 3 Koramon. So belakang. Tak tahu ni hit ke apa. Okay saja. Zephaga tu dia punya AA lah. So AA dia lawa agak lah. Ni AA. Ni AA pada kad tadi. Ni NA dia. Dan ni dia punya alternate art. Ramai agak orang cari. Tapi aku jual pun macam tak jalan je. So lepak. Aku ingat nak jual serentak lah. Mana tadi? So pack sini pula. So korang macam mana? Adakah korang baik-baik saja? Adakah korang sihat-sihat saja? Aku harapkan korang semua sihat-sihat. So okay, ni SR. Kita dapat SR pertama kita, SR Medusa.
Medusa ni sekarang tengah meta tu. Rosak tu deck dia. Memang deck dia sampah. Aku cakap terang. Siapa main dia memang rosak toxic tu. Hantar attack pun ada tengah security. Lepas tu nak attack lagi. Siut lah. Mainlah deck lain. Sial lah orang yang tak main meta ni. Tu orang cakap kenapa tak main deck meta. Kita nak bantai meta. So batu. Ni batu lah. So ni belum lagi. Oh, aku nak add. So aku tak tahu apa. Kita lepak dulu. So ni AA dia. Tak ini dulu. Tolonglah jangan batu. Tolonglah jangan batu. Kalau batu juga kali ni aku rasa kes aku ni memang kes batu lah. Apa agak tu lah nak add dia. So dari SR. Biasa. Masih belum. Masih belum. So aku sekarang ni pun tengah fikir nak buat dia apa. Sebab sekarang ni kalau ikut tengah meta sekarang ni TS lah. TS. Lepas tu Liberator. Sekarang ni kalau ikut Zephaga. Kan. Lepas tu Manitidra. So biasa. Heavy metal. So aku still dengan Skadi je. Tapi kalau sebabkan sekarang ni kalau korang nak tahu Digimon. Kita orang tak dapat official dia punya news lagi. So diorang cakap macam akan ada store apa? Store apa? Store tournament lah untuk dapatkan slot kat kawan macam anjing siap. Kayak aku macam tak tahu nak cakap apa yang sedih tu. Jadi aku dah complete tu. Belum. So guys saja, Emizima belum lagi. Ni aku nak. So kita asing kat sini. Aku nak kat sini. Bagi aku macam dia ada bagus dengan tak bagus lah benda tu kan. So yang bagusnya kau tak payah nak beratur-beratur dah. Nak walk-in pukul 5 pagi lepas subuh kau nak kena beratur untuk dapatkan slot kan. Kan. So jimat masa lah itu. Tapi yang tak seronoknya pula, yang tak bagusnya, orang boleh cheat benda tu. Macam koni-koni kan. So tu kalau sekejap bagi aku habiskan buka ni. So wait, SR ni ke mana? SR kita ada SR pertama kita, SR kedua kita iaitu SR Neko. SR ni aku nak pakai kau. So dia punya keburukan dia. Contohlah kau duduk Perak. Okay, kau duduk Perak ah. Biasa kat Perak ni Hibiki lah. Hibiki. Berapa orang dia main kan? Berapa orang dia main tak pernah 8. Tiba-tiba bila store nanti kan, entah mana datang curug mana lah. Datang. Tiba-tiba datang main slot. Lepas tu dah kita orang macam jadi macam tergugat sikit lah kan. So bagi aku macam susah lah. Lepas tu adalah koni-koni pula kan. Tu yang masalah tu. Bagi aku macam dia ada bagus, dia tak bagus lah. So biasa tema ni aku benci ni. So macam bagi aku tak ada bagus, dia tak bagus lah. Bagi aku fun lagi lah kalau kau boleh dapat masuk gaul kan. Apply dah lah Digimon punya event. Player ramai tapi slot tak banyak. Bodoh lah. Geram aku. Aduh, aku pun tak tahu lah. Tak apalah, kita layan je lah. Layan. Aku baru nak main balik Digimon dah jadi macam ni kan. Sedih tu. SR Shoto, aku dah agak lah. SR ketiga kita. So SR kita mungkin dah, SR kita dah habis lah. So kalau korang tahu satu box untuk EX dia akan dapat 3 SR dan dapat 2 hit lah. Satu box. So bermaknanya berbaki lagi satu hit lah. Sama ada hit kecil atau hit besar. Hit kecil offer ada lah. Untuk satu box. SR Soto. Ni tak tahu. Harga dia sekarang ni aku tengok dalam group. Diorang cakap harga dah makin turun kan. So ni biasa close. Harga EX sekarang tengah turun kan. So ramai orang tengah cari Zephaga murah-murah. Aku rasa nak main Zephaga pun susah. Aku tak minat hijau no. Tak apa nak gemuk dengan hijau. Aku rasa aku batu siut. Kita dapat alternate art tema. Baru cakap. Ni tema NA dia. Yang ni tema aku rasa ni kes batu lah. Sumpah tu. Ni AA kita lah. Aduh sial lah. AA batu. Tapi nice tu, lawak tu. Memang kes aku ni kes batu lah. Memang kes aku ni kes batu lah. Dia nak suruh aku main batu kat ni. Padahal aku tak ada dek hitam. Ada dek hitam tapi dek hitam bukan dek hitam betul lah. Dek hitam yang kacuk. Maksudnya hitam Alphamon lah. Aku main Alphamon. Aku ada dek Alphamon lah. Merah hitam kan. Tak ada hitam pure. Tapi lawa tu. Duduk dengan Suna Zimon. Ada bulan lagi. Lawa tu. Emas kan. Ni duduk dengan dia ni.
Oh. Okay. Biasa. Ni Kun cari kat itu aku dapat lah. Aku trade dengan Kun kan. So adakah hit kita habis? Aku rasa dah habis dah hit ni. Aku rasa macam geram rasa nak buka satu box lagi. Buka satu box lagi. Biasa. Aku rasa dah habis ni. Okay, dah habis dah. So kita buka aje. Aku rasa dah laju. Aku rasa tu mungkin hit kecil. Tema. Tak ada lah. Aku rasa dah habis lah. Aku EA ni aku tak boleh nak stun dia punya hit tau. Aku risau silap. Aku risau. Aku banyak scan korang. Malam pun aku scan korang kak. Okay, biasa. Okay guys, so sorry. So sebab aku akan guna iPhone. So bila akan guna iPhone ni, tadi temperature aku mana? Aku lupa nak tukar hotspot sebenarnya tadi. Okay, so ni hit yang kita dapat lah. Ini hit kecil lah. So aku tak buka lagi hit ni. So kita dapat ni Digimon. So dia datang dengan Galactic. Aku Galactic ni. Ni Galactic. Alternate Galactic. So kat sini kita ada 2 AA. So aku nak selihkan dulu. 2 AA, 3 SR, 1 SR. So SR ni memang aku nak pakai. So untuk bot nombor 2 kita, bot nombor 2 kita adalah bot AA kak. So kita hentak dia kak. Oh. Tak order. Boleh. Tapi aku dapat rasakan lah case aku ni case batu. Sebab macam Abang Easy, dia ada buka case kak. So case dia memang neko lah. Daripada bot apa pun memang semua neko lah banyak. Aku merisaukan jugalah. Tapi tak tahu lah. Harap dapat GR. Aku mengharapkan dapat GR Spain kan. Saja nak masa nak pull GR. One Piece tak pernah pull manga. Mana tahu rezeki Digimon ni dapat pull GR kan. Mana tahu. Sorry ya, video ni bersambung kak lah. So aku dah mengambil keputusan untuk aku buka satu lagi box. Kita akan buka box nombor 4. So sebentar aku nak selih dulu. Ni box nombor 2. So box nombor 2 adalah box AA. Kuat tanda kak. So harga aku akan letak macam biasa. Harga aku akan letak dekat tepi ya. So kita dapat box nombor 2 pun 2 AA iaitu AA Close, Tamer dan juga AA Galactic. Galactic kot. Yalah aku lah. Aku letak harga dia. Kalau case ni case batu memang aku buat dek batu terus. Aku tak kira apa. Memang aku buat dek batu terus. Mantap tu. So box nombor topper, kita boleh topper je. Okay, topper. So topper apa? Kita akan lihat topper apa. Lain macam topper ni. Lain macam topper ni lain macam. Topper ni lain macam kan. Topper ni lain macam. Come on lah. Topper yang cun-cun lah. Bismillah. So depan adalah Digimon, belakang dia adalah option. So kita akan tengok bila untuk topper EX sebelah ni, kalau Digimon depan tu adalah Digimon contoh Digimon Dino, so belakang adalah option Dino dan seterusnya lah. So topper kat belakang, topper adalah daripada novel. Senang cerita daripada novel. So topper apa kita dapat? Semalam kita dapat topper Royal Base dan juga Eevee-Zimon. So hari ni kita dapat topper Topper Royal Base lagi. So memang dia nak suruh aku buat Royal Base juga ke macam mana? Janganlah macam tu. Sakit tau, janganlah macam tu. Kalau 4 keping kau bagi aku Royal Base ni, mati kak kan? No. Tapi itulah rezeki kau buka case ni. Kau boleh nak buat deck apa pun kau beduk. Tak ada masalah. Kau nak buat case apa kau beduk. Okay, so ni box nombor 2. Okay. So box nombor 2. Ya. Biasa. So box nombor 2. Aku rasa tulis lah senang. Box nombor 2. Malah 1 dengan 4. So kita akan buka untuk fasa pertama kita box nombor malah 1 4. Ni 2 dengan 3. Masukkan dulu, aku ambil lagi satu box. Aku geram. Sebab tadi tiba handphone
Kan mati dia shutdown kejap kan. Shutdown tak ada belah pun. Masuklah ni. Senang lah masuk ikut ni ya. Ni setting lah So ni 1, 2, 3. Dia 3. Ni bukan. Ke. So si Zuna 1. Dia dapat 2. Sini 2 lah. Aku tak lah sama. So ATM. Topper sini. Jangan. Alright. So ni kita masuk kat sini dulu. Ya. Senang kalau ingat ni senang. So topper ni. Jangan settle. Okay. So bila aku letak macam ni, senang aku nak ingat. Ni box nombor 4, ni box nombor 1. Aku dah tulis kat note juga kan, senang bapak. Aku macam nombor 1, nombor 2, nombor 4. So kita akan buka box nombor 3. Ni kad yang aku nak. Okay, so tunggu sekejap aku pergi ambil box. So, box nombor 4 sudah datang. Box nombor 4. Nombor nombor 4, nombor 3. So, box nombor 3. So, aku geram punya pasal. Okay, so ni box nombor 3. So, sebab geram punya pasal. So, topper. Ni topper dalam pula. Tadi topper luar. Aku pun pelik tu je. Okay. Let's go. Box nombor topper. Ni, tak ini dulu. Topper tak ini. Nampak kita tak bawah. Okay, so let's go. Bismillah. Siapa check? Box nombor 3. Here we go. Aku harap dapatlah senti yang menarik. Ada hit. Okay, biasa. Masih belum. Kita buka sebelah. So kalau ada hit, aku akan cuba berhenti lah. Sebab aku risau confuse. Aku Digimon ni sebab dia punya SR pun dah macam hit aku tengok. Okay, Cool Boy Kun. Mari Kun je senang. Asal akhirnya barang je mesti Kun. Asal akhir punya barang je mesti Kun. Tak tahu kenapa. Tu tak laju. So si Zune. Aku dah complete kat Zune aku. Okay, let's go. SR Kun juga. Aku dah pull dia punya alternate art. So aku dah nak jual. So ni SR Omega. SR pertama kita. Ya putih. SR Kun juga. SR Kun. Barang-barang akhir ni semua aku panggil Kun. Siapa yang salah? Okay. Kecil. Ush. Okay. Kecil kita dah keluar AA Puppet. Dan tema biasa. Kecil kita adalah AA Puppet. Ni AA kecil. AA kecil offer ada satu dalam satu box lah. So kita tak dapat lagi box CC lah. Tak dapat lagi box CC lah. Rasa ni apa? Ni aku rasa main hit. So lepak ni dulu. Tak tahu apa. Aku tahu tapi aku macam malas nak tengok dulu. So lepak tu. So let's go. Ada banyak lagi pack awalnya lah dulu. So tadi hit biasa. Aku rasa tu AA tema lah. Tak silap aku. AA tema. Apa? Merah. Tak teringat. Biasa. Okay, ni aku nak pakai. So, team belah kiri dah nak habis lah. Aku lupa tak pasal aku tak kat bawah. So, biasa. Puppet ke? Jenis puppet. Puppet macam nice tu nak buat.
Nak buat banyak deck apa salah pula. Okay. Biasa. Zefaga. Masih belum lagi. Oh, stress tu. Plastik jatuh. Plastiknya jatuh. Tapi somat aku tak bunyi. Mana kucing? Mana kau? Ya, tengok. Mic aku bunyi. Kadang-kadang aku ikut mic ni tak bunyi tau. Tu yang aku risau. Okay. Biasa. Heavy metal. Heavy metal seronok tu main. Tapi aku tak reti nak main sebab dia punya hand memang kena sikit. Main macam mana tau. Batu. Ikan. Aku rasa tema tu lah. Tahu kita sidai dulu. Mana tahu double hit kan. Sidai dulu. Tak apa, pelan-pelan. Dia kerak dia keluar ni macam tak nak bagi sidai lah benda. Okey. Biasa tema apa nama dia? NPC bukan NPC. NPC tu lagi. Lupa lah nama dia. Tapi aku panggil tema NPC Mon. Come on. SR. Ni first time tu. SR apa ni? Lawa tu. SR ke-2 kita. Lawa tu. SR tu. Cantik siap. Lah. Security plus 1. Mesti cover security plus 1 lah. Tu je aku dapat tahu. Level 6 lah. Yang Zefaga. Banyak tu Zefaga nak chat. Beria lah Zefaga nak banyak chat. Ambon, hampa dah pakai water. Apa nak itu nak ni nak chat pula. Penuh tema biasa. So ada lagi berapa pack. Kalau tak ni buat solo lah kot. Sebab dah dua kali dah dapat box double kan. So kali ke. Okay. Masih belum. So untuk slot AA apa? AA kecil dah habis lah. So main hit dah kat sini lah. So kemungkinan besar dah tak boleh hit lah. Kemungkinan mana tahu dia nak bagi kan. So aku rasa ni SR Galactic. SR ketiga kita. So aku rasa dah habis lah kot. Kita buka pelan-pelan. So EA ni dia memberi kita banyak kejutan. Sekat pula. Tema Dino. Sian tu dengan novel. Semua dalam topper. Aku pun bagilah demo hit sikit susah. Rare saja. Nice tu. So ni macam nak tentang balik. Let's go. Ni Chinamia. Di sana ni Monji, sana ni Nomji. Biasa. Ni tak cukup je. Tak ni. Ada lagi 3 pack. Kemungkinan ada, kemungkinan tidak. So aku rasa aku dah tahu dah. Aku dah tahu dah 2 pack untuk apa. So aku rasa ni hit. Aku rasa ni hit. Okay, aku rasa ni hit. So kita dapat double hit lagi. Kita stay up. So 2 pack ni yang tak ada apa lah. Sebab SR pun dah habis kali kot. Okay, Royal Base biasa. So kita dapat double hit juga dalam box base nombor 1 ni macam Kalau betul lah. Okay, tak yang sini. Saya mungkin nak. Okay. So susun ni sekejap. So kita ada dapat 2 hit kat sini. Kita selihkan sekejap. So siap. So ni hit kita. Hit pertama. Dan hit kedua. Sama ada aku scan korang ataupun tak. Tak, aku selih sekejap. So kita ada masih harapan lagi kat topper lah. Tu harapkan kat topper juga lah. Tolonglah, keluarlah topper sekali. Nak tu sekali topper. Heavy metal dah masa aku dah. Royal Base dah bagi 2. Aku ada lagi 8 box je.
Tengok XR. So harga aku letak kat tepi kalau kau nak refer kan. Sebab aku tengok harga pun dah makin turun. So korang boleh lah refer kan. Sebab video ni update. Kita buat marathon kan. Okay. So dua telur dah. Okay. So hit yang pertama, AA tema Medusa. Aku dah agak dah tengok cantik lah. So nice tu. Tapi AA dia tu pandai comel. Tapi aku paling tak boleh belah dia punya SP tu, dia tengah menjoget dengan mamat ni. Aku macam what the heck tu. Tapi nice lah. Apa? Digimon yang aku cakap tu kan, Digimon dia punya art lah, memang tak boleh lawan lah. Thank you tak kasih. Itu. Nampak lah. Digimon dia punya quality solid. Memang solid. Digimon punya barang memang solid. Tak boleh nak nafi kan. Okay. So, hit kita yang kedua, double hit. Hit. Korang rasa apa? Zefaga. Again Zefaga. So kita dapat alternate artware Zefaga. Aku pun dapur dia lah. So tak silap aku harga dia dalam 70 lah. Masa first keluar 70-80 lah. Seolah-olah harga dia turun kan. So kita dapat double hit juga. So box nombor 3 mengeluarkan double hit. So AA kecil kita juga double hit Zefaga dan juga AA tema. So AA tema pun menarik lah. So topper, yang biasa topper, semoga topper novel yang cantik lah. Aku harapkan nak topper ice. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Tabur satu kad lah. Nak bagi suspense sikit. Okay. So kita tengok yang cover tau. Heavy metal. Saya dah aku. Kita buat keluar option tau. Heavy metal guys. Topper termahal. Kita dapat topper heavy metal dan dia punya option. Nice tu. Aku ada beli kat Kira. Aku dapat aku beli bawa kat Kira. Aku dapat topper ni juga. Abang Cik cakap topper dia atau topper mahal. Bila aku check topper dia atau topper termahal lah. Tapi nice tu. Memang nice. Dia Digimon ni. Apa perlu dia? K-Duet. Terima kasih K-Duet memberikan satu suntingan art yang cantik. Thank you K-Duet. Nice tu. Aku ni nak buat collection topper lah. Sebab topper dia orang lawa tu. Nice gila. Memang nice gila. So, itu saja untuk video kali ni. So, korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku. So, kita review balik. So, yang tadi, ni topper. Dapat topper SR. Yang kita dapat AA, alternate artware, Zefaga dan juga alternate artware juga daripada tema Medusa dan topper box heavy metal. So itu saja video untuk kali ni. So terima kasih korang, jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku. So kita akan buka untuk batch kedua pula. Sebab box nombor 1, 2 dan 3 dan 4 dah settle buka. So tinggal box lagi 4 box. Lagi 8 box lah sorry. So dia kira macam tu kan. So dia ke bawah. So ada lagi 8 biji box lah. So buat masa ni AA je baru keluar. ICC tak keluar apa-apa lagi. So aku akan buat tanda juga kira-kira ni lah. Aku nak tengok dia punya face. So keempat-empat box di atas case aku adalah box alternate art. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. So ciao lo. Tapi aku mengharapkan lah. Janganlah. Sana topper yang aku nak tak dapat lagi tu. Topper yang aku nak tak dapat lagi. Sedih tu. Ni box nombor 3. Sedih tu. Gua sedih tu. Dulu lah. Ada lagi 8 box kan. Susahnya nak cari topper. Pedih. Okay, sini. Jalan lah. Royal Base dapat 2. MVZ dapat 1. Okay lah. Masih dulu. Ini topper ni. Pasti senang aku nak double check up. So, itu saja untuk video kali ni.
Oh, tutup sikit. Okay, nice. So, bye.